mendengar suaramu lagi. Jika hari ini ku menghembuskan nafas terakhir, pedulikah kamu? Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu. Ku ingin pulang. Tiada daya dan upaya untuk membuatmu senyum, seakan Untuk Puan Syikin, pertama sekali saya ucapkan tahniah atas lantikan sebagai guru penolong kanan bertakbiran di sekolah baru. Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat atas bimbingan Puan kepada saya dan guru-guru di bawah unit hal ehwal murid selama saya berada 1 tahun 5 bulan di sekolah ini. Semoga Allah balas segala jasa Puan Syikin kepada kami semua dengan kebaikannya. Saya doakan Puan Syikin moga berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat mati jaya di sekolah baru Puan Syikin. Doakan kami di sini moga terus cemerlang. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Syikin, selamat bertugas di tempat baru. Tahniah atas kenaikan pangkat sebagai penolong kanan 1. Walaupun Syikin bukan lagi rakan sekerja, tapi masih lagi kawan kami walau di mana berada. Tahniah Puan Syikin. Tahniah Syikin. Selamat di tempat baru. Selamat bekerja di tempat baru. Selamat Hari Raya juga dari kami. Selalulah intai-intai kami di sini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Syikin, saya mengucapkan selamat bertugas di tempat baru sebagai seorang penolong kanan pentadbiran. Semoga dengan perubahan posisi ini akan memberi satu pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Selamat maju jaya dan semoga memperolehi perkembangan kerjaya yang lebih baik pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.